Di dalam kelas, murid mendengar penerangan guru. Salin nota di papan hitam. Siapkan latihan, semua hanya gunakan kertas dan pensel. Dan baca buku teks untuk memahami pelajaran. Caranya ringkas, namun penuh usaha. Kini, segalanya berubah dengan hanya di hujung jari, dari buku ke digital. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang 10 tokoh kemerdekaan negara. Okey, jom kita tengok apa yang terpapar di skrin. Tok janggut dengan rentap. Rentap ni siapa tahu dari negeri mana? Siapa? Boleh sebut? Sarawak. Okey, bagus. Seterusnya, kita tunggu. Mat Saleh dengan Tun Dr. Ismail Dato' Haji Abdul Rahman. Ingat tak yang kita dah pernah belajar sebelum ni? Ini adalah hanya kesinambungan. Okey, sebagai latihan, saya nak berikan awak 2 tugasan. Tugasan yang pertama, tugasan individu. Awak kena sediakan peta mind map dengan menggunakan aplikasi digital mengikut kreativiti awak sendiri. Yang kedua, tugasan kumpulan. Okey, dalam kumpulan, awak kena pilih satu tokoh kemerdekaan dan awak kena cari sumbangan tokoh, latar belakang tokoh dan buat dalam kumpulan, nanti kena buat pembentangan. Boleh? Boleh. Buat nota dalam digital? Macam mana tu cikgu? Oh, kita dah pernah buat dalam subjek lain lah Irfan. Kena siapkan nota dalam Google Classroom. Oh, lah. Dah pernah buat dah sebelum ni. Tapi manalah nak ingat. Aduh. Cikgu, kenapa nak kena guna digital? Tak boleh ke salin nota dalam buku je? Susah lah cikgu digital ni. Saya dah lah tak mana guna sangat kalau nak siapkan kerja sekolah ni. Tapi main game saya tahu lah. Tapi saya lagi suka kerja sekolah digital. Lagi senang dan ringkas. Mudah je lah Irfan. Bukan saya tak bagi awak salin nota dalam buku. Tapi mesti ada murid yang tak bawa. Kan? Ada yang tertinggal lah, apalah. Guna digital kan senang. Awak type, klik, submit je. Tapi Cikgu Iris, kalau semua digital, habis tu buku-buku ni dah tak berguna ke? Apa ni Sarah? Mestilah guna. Kita mesti guna buku. Tapi teknologi ni hanya membantu kita untuk memperkasakan ilmu yang ada dalam diri kita. Faham? Faham. Okey, sekarang semua dah ada laptop masing-masing kan? Boleh-mula buat tugasan kumpulan sekarang. Okey, jom. Let's go. Okey korang, sekarang ni kita nak pilih tokoh kemerdekaan yang mana satu? Apa kata kita pilih tokoh Tunku Abdul Rahman? Beliau kan bapa kemerdekaan. Lah, setuju. Tapi kita nak cari sumber kat mana? Lah, buku teks kan ada. Semua lengkap dalam tu, maklumat pun sahih. Kalau lengkap pun, rajin ke datang kat sini satu-satu? Kau ni pun. Irfan, kita bagikan kerja lah baru cepat siap. Betul cakap Aisyah. Okey, sekarang ni kita ada 4 orang kan? Kita bagi kepada 4 kategori. Kena mudah. Tadilah semua orang nak kena teks benda. Korang relax lah nak gada-gada buat apa? Ni kan banyak saya jumpa kat Google ni. Cikgu ada copy paste je. Dah, benar senang jawab. Kenapa tak cakap awal-awal? Okey, kalau macam tu, semua orang ambil bahagian masing-masing. Irfan dan Haris boleh buat rumusan tokoh dan sumbangan tokoh. Saya dan Sarah pula boleh buat latar belakang tokoh dan biodata tokoh. Macam mana? Setuju tak? Setuju. Kita boleh masukkan maklumat dalam PowerPoint sebab nanti kita kena buat pembentangan kan? Saya setuju je sebab boleh copy paste dari Google. Okey dah korang, tak payah bermasa lagi dah. Jom kita start. Wah, senang betul. Kalau macam ni, sejak subjek aku nak guna digital. Weh Irfan, kalau nak copy paste, seberagaklah sikit. Jangan copy je. Kalau salah sumber macam mana? Betul dia Irfan cepat je cari rumusan. Rupanya dia tadi cuma copy paste je. Sebab dah cakap tadi, apa-apa rujuk buku teks dulu. Aku nak tahu maklumat sahih ke tak. Apa pula yang tak sahihnya? Kau tak nampak ke? Aku kan dah copy dari Wikipedia, blog, Facebook pun ada ni ha. Saya dengar Facebook ke tadi? Saya agak dah perkara ni akan terjadi. Ingat Irfan, teknologi ni memang memudahkan. Tapi ia tidak boleh digantikan dengan ketepatan ilmu. Kita sebagai pengguna kena jadi bijak untuk memanfaatkan kemudahan teknologi. Bukan sekadar copy paste mata-mata. Alamak, kantoi pula dengan cikgu. Maaflah cikgu, saya cuma nak cepat siap kerja je. Cepat tak bermakna berkualiti. Kita kena bijak memperkasa cara kita belajar untuk menggunakan kemudahan teknologi. Bukan ambil daripada Wikipedia, Facebook yang tak tahu kesahihannya. Betul tu cikgu. Saya dan Aisyah akan tetap rujuk buku teks, pastikan fakta sejarah tu betul sebelum kita masukkan dalam PowerPoint. Tak apa Irfan, kita bincang balik ambil sumber sumbangan tokoh yang mana satu. Terima kasih cikgu atas teguran. Saya akan betulkan balik. Saya janji akan lebih berhati-hati untuk berguna ke internet. Okey, boleh sambung buat kerja awak. Saya berharap agar rakan-rakan dapat ilmu tentang biodata Tunku Abdul Rahman yang saya bentangkan sebentar tadi. Bukan senang Tunku Abdul Rahman memperjuangkan kemerdekaan di tanah air kita. Sebab itu beliau digelar bapa kemerdekaan. Sebab beliau berjaya menyatukan hati rakyat yang berbilang kau. Sebagai makluman, pembentangan hari ini telah diambil dari internet yang telah disemak dengan buku teks. Bagi kami, teknologi adalah pemacu kreativiti, tetapi buku tetap menjadi sumber rujukan utama. Kesimpulannya, tanpa teknologi, sejarah mungkin akan kekal di dalam buku yang kekal. Cuba bayang, tanpa teknologi, kami semua takkan boleh mengakses khazanah sejarah sedalam ini. Tunku Abdul Rahman mengajar kami erti sabar. Tapi teknologi hari ini mengajar kita untuk terus maju ke hadapan, memacu transformasi ilmu dari buku ke digital. Sekian saja pembentangan kami dari kumpulan kami. Saya. Wah, bagus. Tanya aku pernah Rifai, Sarah, Aisyah dan Haris. Okey, baik. Saya rasa dengan menggunakan teknologi, pengguna ini kena bijak menggunakan peranti. Bukan sahaja bergantung kepada maklumat yang tidak sahih. Walaupun zaman dah berubah daripada buku ke digital, tapi nilai kepimpinan dan sejarah tidak akan pernah luput. Baik, saya bangga lagi sekali dengan awak. Syabas sekali lagi. Dulu, kami belajar dengan buku dan pensel.
kini segalanya di hujung jari. Teknologi bukan sekadar alat, tapi jambatan untuk kami meneroka dunia. Walaupun dunia berkembang, ilmu yang sahih akan sentiasa kekal menjadi kompas yang terpahat di hati. Kerana dengan ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Inilah kembara kami, dari buku ke digital.